Mana-mana parti politik di negara ini diingatkan jangan sekekali mempolitikkan hal agama. Demikian amaran tegas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung dakwaan terdapat usaha menjadikan Kristian agama rasmi negara selain melantik Perdana Menteri di kalangan penganut agama tersebut. Menurut beliau, apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan perlu dihormati semua pihak. Apabila isu agama dipolemikkan, ia hanya menjadi pencetus huru-hara yang menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Serta tanggungjawab kita untuk melakukan ibadah. Saya harap mereka dapat membezakan. Sebelum tangan mereka terbakar, saya harap elok mereka mengasingkan isu agama daripada isu politik. Dan oleh kerana banyak negara yang terjebak kerana polemik isu agama, maka sebagai negara yang sedia aman, saya harap soal-soal agama hendaklah tidak disentuh oleh mana-mana parti politik. Yang pasti, kedudukan agama Islam melalui Majlis Raja-Raja Melayu, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam dan Majlis Fatwa Kebangsaan perlu dihormati rakyat sepanjang masa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Pertahanan menyatakannya selepas merasmikan Mesyuarat Agung Kelab Veteran Kor Risik Malaysia di Ibu Negara.